Dalam Al-Quran, ada satu surah yang dinamakan sempena nama seorang lelaki. Dia bukan Nabi, tapi dia seorang ayah yang sangat bijaksana. Namanya Luqman. Untuk huraian kali ini, kita akan lihat macam mana nasihat pribadi dia kepada anak lelaki dia boleh jadi satu panduan yang universal yang menghubungkan akhlak harian kita dengan keagungan alam semesta. Jadi, persoalannya, apakah nasihat tu? Kenapa ia begitu istimewa sampai diabadikan dalam kitab suci? Inilah yang jadi teras surah Luqman. Nasihat ni bukan sekalat kata-kata biasa tau. Ia sebenarnya satu set prinsip hidup yang sangat lengkap, merangkumi hubungan kita dengan pencipta, dengan mak ayah kita, masyarakat dan paling penting dengan diri kita sendiri. Okey, ini perjalanan kita. Mula-mula, kita akan kenal dulu siapa Luqman dan nasihat paling utama dia tentang syirik. Lepas tu, kita akan tengok panduan akhlak yang dia sampaikan. Kemudian, kita akan beralih view kita. Kita akan tengok macam mana alam semesta ni jadi saksi kepada kebenaran nasihat-nasihat tu dan macam mana semuanya terikat dengan ilmu Allah yang tak terbatas. Okey, pertama sekali, yang penting kita kena faham, Luqman ni bukan seorang Nabi. Beliau adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang dianugerahkan hikmah. Bukan sekadar bijak biasa, tapi satu pemahaman mendalam tentang kebenaran dan kebolehan untuk buat keputusan yang tepat. Dan Al-Quran merakamkan detik paling penting dalam hidup dia, masa dia sampaikan hikmah ni kepada anak dia. Perasan tak kat sini? Kunci kepada segala hikmah Luqman bermula dengan satu benda yang sangat asas, syukur. Sebelum dia boleh nasihatkan sesiapa pun, dia sendiri diperintahkan untuk bersyukur. Ini mengajar kita yang asas kepada semua kebijaksanaan ialah rasa terima kasih kita kepada Allah, sumber segala nikmat. Baik, sekarang kita masuk ke inti parti nasihat Luqman. Dia tak mulakan dengan, wahai anakku, makan sopan-sopan atau cakap jangan kuat-kuat. Tak. Dia mulakan dengan perkara paling asas, paling fundamental dalam akidah. Inilah dia, nasihat pertama dan paling utama, asas kepada segala-galanya. Luqman kata, syirik atau mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Sebab ia adalah satu-satunya dosa yang cuba meletakkan sesuatu yang lain pada tempat yang hanya layak untuk Allah, pencipta sekalian alam. Jadi, untuk kita faham betul-betul, syirik ni ialah perbuatan meletakkan sesuatu. Tak kisahlah sama ada makhluk ke, objek ke atau apa-apa konsep setaraf dengan Allah. Inilah kesalahan yang paling berat sebab ia menafikan hakikat tauhid, iaitu mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Okey, lepas dah letak asas akidah yang kukuh, barulah Luqman beralih kepada tindakan praktikal. Macam mana iman tu nak diterjemahkan dalam hidup kita sehari-hari? Kat sinilah kita belajar macam mana nak bentuk pribadi yang mulia. Cuba kita tengok flow dia. Cantik sangat. Mula-mula, hubungan menegak kita dengan Tuhan melalui solat. Lepas tu, ia berkembang keluar kepada tanggungjawab sosial kita. Kemudian, dia masuk ke dalam diri kita, bina kekuatan dalaman melalui sabar. Dan akhirnya, ia dizahirkan dalam cara kita berinteraksi dengan orang melalui sifat rendah diri. Ini macam satu plan tindakan yang lengkap untuk bina pribadi yang cemerlang. Dan ada satu benda yang sangat menarik kat sini. Sejurus selepas amaran paling keras tentang syirik, Al-Quran terus sambung dengan perintah untuk hormat mak ayah. Ini tunjuk betapa tingginya kedudukan mereka. Tapi, pada masa yang sama, Al-Quran letak satu garisan yang jelas. Taat pada mak ayah tak boleh mengatasi taat pada Tuhan. Kalau mereka suruh buat syirik, kita tak boleh ikut. Tapi, walaupun dalam keadaan tu, kita tetap wajib layan mereka dengan baik dalam urusan dunia. Satu keseimbangan yang luar biasa, kan? Dan kat sinilah surah ni buat satu shift yang sangat indah. Daripada nasihat pribadi seorang ayah kepada anak, lensa kamera seolah-olah beralih kepada skop yang jauh lebih besar. Seolah-olah Al-Quran nak cakap nasihat-nasihat tadi tu bukan kosong tau. Tengoklah alam semesta ni. Ia jadi bukti kepada kebenaran nasihat tu. Jom kita zoom out sekejap dari bilik perbualan seorang ayah dan anak dan kita lihat ke kanvas yang jauh lebih besar. Surah Luqman ajak kita untuk jadikan seluruh alam ni sebagai saksi kekuasaan pencipta. Cuba kita fikirkan sekejap tentang bukti-bukti ni. Langit yang terbentang luas, tanpa satu tiang pun yang kita nampak. Gunung ganang yang terpacak kukuh yang menstabilkan bumi kita. Hujan yang turun dari langit, yang hidupkan tanah kontang dan tumbuhkan macam-macam jenis tumbuhan yang cantik. Tengok kapal-kapal yang berlayar di lautan, semuanya dengan izin dia. Ini bukan kebetulan. Ini semua adalah tanda-tanda yang sangat jelas bagi siapa saja yang nak berhenti sekejap dan berfikir.
Okey, daripada kekuasaan fizikal yang kita boleh nampak dengan mata kasar, surah ni bawa kita menyelam lebih dalam lagi kepada sesuatu yang abstrak tapi sama hebatnya, iaitu keluasan ilmu Allah yang tidak terhingga. Kat sinilah kuncinya di mana kedua-dua tema ni bertemu. Luqman ingatkan anak dia, setiap perbuatan walaupun sekecil biji sawi yang tersembunyi dalam batu atau di langit sekalipun, Allah pasti akan tahu dan akan datangkan balasannya. Ini secara langsung menghubungkan tanggungjawab pribadi kita dengan ilmu Tuhan yang mutlak. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripadanya. Subhanallah, ini adalah salah satu metafora paling power dalam Al-Quran untuk gambarkan keluasan ilmu Allah. Cuba bayangkan, semua pokok atas muka bumi ini jadi pen dan 7 lautan jadi dakwet. Walaupun semua tu habis digunakan untuk menulis, ia tetap tak akan cukup untuk mencatat ilmu dan kalimah-kalimah Allah. Jadi, apa poin dia? Poin dia, ilmu Allah tu tak ada had. Ia melampaui segala imajinasi dan pemahaman kita sebagai manusia. Inilah Tuhan yang kita sembah, yang ilmunya meliputi segalanya. Okey, sekarang jom kita tarik benang merah dan kita simpulkan. Kita dah tengok 2 tema besar, nasihat peribadi Luqman dan tanda-tanda keagungan ilahi. Apa kaitan antara 2 ni sebenarnya? Inilah jawapannya. Inilah mesej teras surah ni. Tuhan yang tahu kat mana terletaknya setiap biji sawi adalah Tuhan yang sama yang mentadbir seluruh alam semesta. Kekuasaannya yang mutlak di kosmos sepatutnya melahirkan rasa rendah diri yang mutlak dalam hati kita. Inilah hubungan antara akhlak peribadi dan keagungan ilahi. So, sebagai rumusan, inilah pengajaran utama dari perjalanan kita dalam surah Luqman. Semuanya bermula dengan akidah yang betul, yang membawa kepada pembentukan karakter yang mulia dan kedua-duanya disokong oleh bukti-bukti nyata yang terbentang luas di seluruh alam semesta. Dan saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Bila kita tengok langit yang luas, gunung yang kukuh atau lautan yang dalam, macam mana semua kebesaran tu boleh beri inspirasi kepada kita untuk jadi lebih sabar, lebih rendah diri dan lebih bersyukur, sama seperti yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya?